Proton X70, SUV nasional yang ramai anggap berbaloi dan bergaya, tapi di sebalik desain cun dan spek padu, ada rahsia gelap yang ramai tak tahu. Dan kalau korang owner X70, korang patut risau sikit sekarang ni. Bayangkan tengah drive elok-elok, tiba-tiba brek hilang, tekan sampai lantai tapi kereta tak berhenti. Bukan tu je, ada owner cerita, kereta baru setahun, gearbox dah rosak 3 kali. Lepas tu, kena tunggu 6 bulan nak ganti. Sambil servis center senyum cakap, warranty void sebab tukar luar. Korang ingat tu je, tunggu, ada lagi. Kita bukan nak kecam Proton. Aku sendiri ada Proton dan aku rasa Proton berbaloi je nak beli. Tapi bukan semua orang ada experience yang best. So aku nak cerita kat korang pengalaman mereka yang kurang bernasib baik dan boleh jadi pengajaran kat korang untuk berhati-hati kat isu-isu ni kalau nak beli Proton. Di sini terdapat 5 masalah Proton X70 paling dibenci ramai. Nombor 5. Brake problem waktu drive. Baru beli kereta mahal-mahal, rasa macam raja jalanan, tiba-tiba brake hilang. Ni kereta ke roller coaster bro? Ramai orang puji, X70 design smart, features lengkap, harga pun cun untuk SUV. Tapi belakang tabir ada kisah yang ramai tak tahu. And trust me, korang takkan suka. Owner X70 dekat Reddit cerita, lepas hantar pergi servis, balik-balik brake jadi macam span. Tekan-tekan pedal sampai lantai tapi kereta tak berhenti. Memang bahaya. Service center, diorang cakap, drive je dulu, tunggu jadi lagi. Bro, ni brake bukan radio, boleh buat main-main macam tu. Ada yang post kat Facebook, bawa kat highway 100 km sejam, lepas tu brake tak makan. Okay, kali ni brake pula sangkut. Saya pun tak tahulah apa nak jadi kereta ni. Memang faulty, memang ada masalah kereta ni. So, nasib baik jalan kampung, bukan highway karak. Kalau tak, nauzubillah. Ada pula kes yang service center minta tukar engine mounting dulu. Belum check brake pun. Macam pergi klinik sakit kepala tapi disuruh operate lutut dulu. Ramai pakar cakap ini mungkin masalah quality check dekat kilang CKD. Brake tak cukup ketat, tak cukup teliti. Brake punya vacuum line pun boleh leaking. Service center pula ikut SOP Proton HQ. Kalau tak boleh replicate masalah depan mata, diorang takkan buat apa-apa. So, kalau brake hilang seminggu sekali je, good luck lah nak yakinkan service center untuk repair. Brake ni nyawa weh. Kalau hilang masa turun genting ke, potong lori ke, game over. Bukan setakat kereta rosak, nyawa pun melayang. Kalau pernah alami benda sama, share kat komen. Lagi ramai bersuara, InsyaAllah orang atasan Proton boleh take action cepat. Nombor 4. Gearbox jerking dan rosak. Bayangkan beli kereta baru harga dekat RM100,000 tapi bila tekan minyak, dia jerk macam tengah mabuk. Ini kereta ke jet ski? Dari model CBU lama sampailah yang facelift DCT baru, dua-dua ada kisah seram masing-masing. Samogam Nathan kata, 2 kali gearbox rosak sebelum 30,000 km. Ishan pula kata, kali ketiga rosak masa 21,000 km. Proton kata tak cover warranty. Bro, ni bukan kasus sekolah yang koyak awal bulan ya. Ini gearbox RM30,000 sebiji tau. Kenapa benda ni jadi? Model lama pakai 6 automatic torque converter. Ramai kata cepat panas, leceh dalam jam. Yang baru pula pakai DCT tapi jerk masa nak jalan. Macam tengah confused nak pergi ke tak. Reviewer pautan pun perasan. Katanya kereta bergegar ringan bila mula gerak. Macam dia pun tak yakin dengan diri sendiri. Bayangkan gearbox sangkut masa nak potong lori atau tiba-tiba tak engage masa roundabout. Kalau kereta belakang laju, macam mana? Kalau jerking jadi masa nak keluar simpang, salah timing sikit je dah boleh jadi kemalangan. Owner cakap nak tunggu gearbox ganti sampai 6 bulan. Ada yang kata service center suruh bayar walaupun masih bawah warranty. Sebab kalau tukar luar, warranty void. Rasa macam tak ada beza dengan beli motor kat Chai. At least motor tak delay 6 bulan tunggu spare part. Korang ada pengalaman sama macam ni? Jom komen kat bawah. Nombor 3. Build quality teruk. Door handle patah. Korang ingat beli Proton X70 dapat SUV segak dengan features macam luar negara? Tapi realitinya, kadang-kadang rasa macam nak beli kereta DIY. Pasang sendiri, repair sendiri, sabar sendiri. Owner bernama Andy share kat Wapcar. Jari dia luka sebab ada cat tajam dekat pemegang pintu masa hari pertama ambil kereta. Tak cukup dengan tu, dashboard plastik ada gap, chrome trim macam nak tercabut dan panel pintu fitment macam pasang masa kilang blackout. Mervin kata, terlalu banyak masalah. Aku tarik balik kata-kata aku. Takkan beli Proton lagi. Kat forum Loyak pula, ramai share pengalaman dashboard longgar, bunyi bising masa jalan dan service center yang lebih pandai senyum dari baiki. Proton sebenarnya banyak ambil teknologi
teknologi dari Geely. Tapi bila buat CKD, Complete Knockdown kat Malaysia, ada benda yang knockdown betul-betul. Quality control tak sekata, mungkin sebab nak kejar pengeluaran tapi lupa nak periksa pintu terpasang ke belum. Bila pintu tak tutup rapat, bila brek keras tiba-tiba, bila enjin mati tepi jalan, ini bukan hal remeh, ini hal nyawa. Ada yang share brake stuck, absorber patah lepas 6 bulan. Ada juga yang kata dashboard macam ada tikus main bola kat dalam. Owner cerita bila report kat grup rasmi, post kena delete, tak boleh komplain, tak boleh kritik, nanti moderator datang. Encik, tolong delete status ni ya. X70 ni memang nampak cantik atas kertas, tapi atas jalan, depends nasib korang. Kalau dapat unit yang quality check buat betul-betul, untunglah. Tapi kalau dapat yang hari Jumaat punya shift, nasib kau memang tak baik. Nombor 2, spare part lambat sampai. Bayangkan kereta RM100,000 tapi tunggu spare part macam tunggu jodoh tak sampai. Orang lain servis kereta, kau pula park and display kat tepi Proton Service Center 3 bulan. Nak call service center, bos, part belum sampai lagi. Daniel dari dsf.my pernah tulis, ada X70 tersidai berbulan kat pusat servis sebab bumper depan pun tak ada stok. Ramai orang dalam Loyat Forum kata, vendor Proton banyak gulung tikar sebab Proton tak order ikut janji. So parts kena import dari China. Tak cukup dengan tu, sistem IT Proton pun pernah crash masa tukar sistem baru. Kat TikTok ada yang cakap beli Proton kena beli motor sekali standby. Kat Facebook pula owner komplain service center tiap kali datang mesti ada part tak cukup. Datang je dulu nanti kita booking part. Macam pergi klinik tapi doktor suruh datang esok sebab tak cukup ubat Panadol. Masalah spare part Proton ni bukan benda baru, tapi kalau tak settle cepat, kepercayaan orang akan hilang terus. Kereta sedap bawa pun tak guna kalau rosak kena tunggu macam tunggu filem Marvel akan datang. Nombor 1, ECU problem. Kereta dah smart tapi skrin infotainment stuck kat logo macam tengah loading Astro time hujan lebat. Reverse camera keluar 2 saat, lepas tu gelap. Ada owner kongsi kat Reddit, sistem infotainment X70 terus stuck. Reverse camera sempat high buy, lepas tu terus crash. Kat Facebook pula ada yang siap dengar bunyi high Proton setiap 5 minit. Nak off pun tak boleh. Kereta dia lagi mesra daripada orang rumah. Rupanya sistem ni pakai OS dari ACO Tech, JKUI nama dia. Tapi bila software crash, kena tunggu service center nak refresh firmware. Kena pergi pusat servis yang ada alat khas je, tak boleh buat sendiri. Kat TikTok ramai share 3 kali masuk service center sebab skrin tak hidup. Kat YouTube pun ada komen sistem rosak, service center tunggu 1 bulan untuk unit baru. Kalau korang guna X70 dan tiba-tiba skrin jadi gelap macam blackout, bukan korang seorang je. Banyak kes dah jadi, jangan diam, report, rakam dan desak Proton ambil serius. Jadi sekarang korang tahu X70 bukan sekadar cantik luar, dalam dia penuh kejutan dari brake hilang, gearbox jerking sampai infotainment blackout. Tapi ingat ya, bukan semua. Ada je aku kenal ramai pengguna Proton yang happy dengan kereta diorang. Video ni untuk korang berhati-hati saja dan buat persediaan awal supaya tak jadi macam mereka yang kurang bernasib baik. Tapi itu baru permulaan. Lepas ni kita akan bongkar pula model-model lain yang korang ingat hebat tapi rupa-rupanya penuh misteri dan masalah tersembunyi. Kalau korang suka konten telus dan berani macam ni, jangan lupa subscribe Cartified.